Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan, yang mana pada rancangan ini kita membicarakan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta bagaimana kita aplikasikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, bersama dengan saya ditemani oleh seorang tokoh terkemuka antarabangsa kita, iaitu qari kita Ustaz Husaini. Apa khabar Ustaz Husaini? Ya, alhamdulillah. Doktor apa khabar? Alhamdulillah. Nampak merah hari ini Ustaz Husaini. Merah hari ini. Merah ceria maksudnya. Ceria. Nak lawan dengan doktor hari ni. Okey, boleh. Tak dapat lawan dengan apa ilmu tu, tak apalah. Allahu Jadi Akbar. lawan dengan baju okeylah kot. Boleh insya-Allah. Ustaz Husaini akan menemani kita, InsyaAllah. akan membacakan kepada kita hadis nanti insya-Allah dan juga ayat-ayat Al-Quran. Dan hari ini seperti biasa kita tengok pada temanya. Kalau sebelum ini perbincangan kita tentang isu buli dan sebagainya, hari ini kita masuk balik semula kepada tema peranan isteri. Dan hadis yang akan kita bincangkan mengenai tentang mulianya isteri yang taat kepada suami. Ini sangat menarik hadis yang akan kita bincangkan pada hari ini. Mari sama-sama tuan-puan kita dengarkan dan kita hayati hadis yang akan dibacakan oleh Ustaz Husaini kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Dr. Sanusi. Tuan-puan yang dirahmati Allah, sama-sama kita nak dengar bacaan hadis. Kalau episod yang lepas peranan suami, doktor kan. Betul. Maknanya kalau yang lepas tu kemenangan buat isteri. Kemenangan. Kali ini kemenangan kita ke macam mana? Untuk suami. Tapi apa pun, jom tuan-puan kita nak dengar dulu bacaan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Aufa qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجه. Ibnu Abi Aufa meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi jiwaku yang berada di tangannya, seorang isteri itu belum sempurna menunaikan hak Tuhannya sehinggalah dia menunaikan hak suaminya. Sahih Ibn Hibban nombor 4171. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak dengar pencerahan hadis ini. Hadisnya pendek tapi sudah tentu memberi makna yang sangat besar bersama Al-Fadhil Dr. Sanusi. Fadhal. Baik, terima kasih Ustaz Husaini. Hadis ini sebenarnya panjang. Biasa sahaja hadis-hadis sebegini kadang-kadang kita ambil petikan-petikan dia. Petikan-petikan ini sebenarnya hadis ini adalah petikan yang paling akhir daripada sebuah hadis yang panjang. Abdullah bin Abi Aufa ini dia ceritakan tentang Saidina Muaz bin Jabal. Satu hari Muaz bin Jabal pulang daripada negeri Syam. Negeri Syam ini ketika itu di bawah jajahan wilayah Rom ataupun mungkin sebahagiannya adalah wilayah Parsi itu sendiri. Lalu beliau ni dia pergi ke negeri Syam dan dia memerhatikan
orang-orang negeri Syam ini dia sujud kepada batariqatihim wa asaqifatihim, iaitu sujud pada pemerintah dan pembesar mereka. Lalu Muaz ni bila dia tengok, begini sepatutnya kita menghormati Rasulullah. Lalu bila dia balik ke Madinah, tiba-tiba sajada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia pun sujud kepada Rasulullah. Rasulullah terkejut. Rasulullah kata, "Mahadha ya Muaz, Muaz, apa benda kau buat ni?" Macam tu Dia kejut. Dia kata, "Ya Rasulullah, qadimtu Syam." Ya wahai Rasulullah, aku dah pergi ke negeri Syam. Fawajadtu fara'aituhum yasjuduna li batariqatihim. Aku tengok dia orang ni sujud kepada pembesar-pembesar mereka, pembesar agama mereka, orang-orang agamawan mereka. Lalu aradtu an af'ala zalika. Dia kata, aku nak buat macam ni lah juga. Maknanya kita nak kena memuliakan orang besar kita, kita nak kena sujud pada dia orang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Fala taf'al ya Muaz, Muaz jangan buat begini. Fa inni law amartu syai'an ay yasjuda li syai'in." Aku ini kalau nak suruh orang sujud pun, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Aku akan minta dia orang ni sujud, seorang wanita sujud kepada isterinya, suaminya. Bukan isteri, sujud pada suaminya. Kemudian datanglah hadis ini, wallazi nafsi biyadi, yang kita bacakan, yang Ustaz Husaini bacakan tadi. La tu'addil mar'atu haqqi rabbiha. Seorang wanita itu tidak akan menyempurnakan hak-hak Tuhannya hatta tuaddi haqqa zawjihi, hatta tuaddi haqqa zawjiha, sehinggalah dia menunaikan tanggungjawab kepada suaminya, iaitu tanggungjawabnya mentaati suaminya. Malah dalam sebuah hadis yang lain tentang mentaati suami ini, seorang wanita yang buat 4 perkara sahaja. Ini istimewa. Saya buat buku tentang wanita, tentang kekeluargaan ini, tak jumpa hadis ini diberikan kelebihannya kepada lelaki melainkan orang perempuan. Apa hadisnya? Dia kata, kana sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sallatil mar'atu khamsaha. Kalau seorang wanita solat 5 waktu, wasamat syahraha, puasa pada bulan Ramadan, wa hassanat farjaha, menjaga kehormatan dia, wa ta'at ba'laha, dan dia mentaati suami dia. Kita bincang tentang mentaati suami ni tadi. Rasul kata, dakhalan min ayyi abwabin, dia boleh masuk ke dalam mana-mana pintu syurga allati sya'at, yang mana dia kehendaki. Masya-Allah. Allahu akbar. Maknanya doktor, insan yang bernama isteri ni senang betul nak masuk syurga. Sebenarnya senang lah. Kalau kita tengok macam senang lah. Yalah. Tapi kadang-kadang tengok yang 2 awal tak susah. 2 awal solat ni, orang perempuan solat lagi banyak daripada kita kadang-kadang kali macam tu kan. Masjid pun perempuan banyak lagi. Kalau solat tarawih tu orang lelaki dah susut dah. Orang banyak lagi. Kemudian somat syahraha, puasa sebulan pun orang perempuan puasa. Tapi 2 perkara ni mungkin lebih sukar sikit. 2 awal lebih mudah, 2 yang kemudian iaitu menjaga kehormatan dia. Kadang-kadang dia keluar rumah tak jaga penampilan dia, buka aurat ke dan sebagainya. Dan yang keempatnya, wa ta'at ba'laha, mentaati suami dia, ni mungkin susah. Kadang-kadang dia membantah. Tapi nanti kita akan bagi dia punya skop apa ruang ketaatan tersebut. Apa yang dimaksudkan kena taat. Takkan suami dia kata, engkau pergi menari sekarang, menari kat di sekolah buat benda-benda yang pelik-pelik ni. Bukan semua benda pun sebenarnya Rasulullah suruh taati. Tapi secara umumnya perbincangan kita pada hari ini lah tentang isteri yang taat pada suami. Mentaati suami ni ibadah yang sangat mulia, perkahwinan ibadah yang sangat panjang. Selagi mana dia taat pada suami dia, dia berada dalam payung pahala selama-lama sedemikian. Jadi ini kelebihan dia. Dan sebelum kita terlupa, Ustaz Husaini, jangan kita terlupa. Jangan kita terlupa. Sekali-kali. Apa yang kita iaitu kuis. Kita ada kuis sebelum kita tutup sesi pertama ini. Silakan Ustaz Husaini. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita nak berhenti berehat, ada kuis yang saya akan bacakan. Apakah soalannya? Berapakah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkahwin dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha? Soalan dia mudah ajalah jadi tuan-puan boleh komen jawapannya, insya-Allah nanti doktor kita akan maklumkan pada blok yang keempat terakhir nanti insya-Allah. Insya-Allah. Baik doktor, macam mana? Jadi itu kalau kita tengok bagaimana kuis yang ditanya berkaitan dengan perkahwinan, juga berkaitan dengan isteri yang sangat disayangi oleh Rasulullah, iaitu Sayyidatina Khadijah. Yang ini sangat istimewa sehingga kan Aisyah sangat cemburu dengan Khadijah.
Dan Aisyah kata, aku cemburu pada dia walam udrikuha. Aku tak sempat pun, tak pernah jumpa pun. Tak pernah jumpa tapi cemburu. Maknanya ini bayangan kepada bagaimana kecemburuan. Tapi tak mengapalah. Mana saya nak cerita bagaimana kuis itu juga tentang isteri Rasulullah yang sangat disayanginya. Barangkali yang paling disayanginya. Yang itu yang akan kita tengok bagaimana ketaatan Khadijah juga adalah satu perkara yang sangat luar biasa. Ini adalah topik kita pada hari ini tentang mulianya isteri pada ketaatan mereka pada suami. Jadi kita berehat dahulu seketika. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Sejarah Asiyah telah membuktikan iman bukanlah penjara di jiwa yang selamanya bersembunyi, tapi kemerdekaan yang hakiki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bertemu lagi dalam rancangan My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan, yang mana sebelum ini dalam sesi yang pertama tadi kita telah pun membacakan mengenai tentang hadis bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahawa ketaatan seorang isteri kepada suami adalah satu kemuliaan, iaitu Rasulullah SAW menyatakan la tu'addil mar'atu, seseorang wanita itu tidak menyempurnakan haknya hatta tuaddi haqqa zaujiha, sehinggalah dia menunaikan tanggungjawabnya kepada suaminya. Maka ini pada hari ini kita akan bincangkan mengenai tentang bagaimana seorang isteri perlu taat kepada suami. Tapi sebelum itu kita masuk dahulu kepada perbincangan mengenai tentang siapakah perawi kita pada hari ini. Tadi Ustaz Usaini ada bacakan hadisnya. Mungkin kita boleh bacakan sedikit siapakah tokoh perawi kita pada hari ini. InsyaAllah, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Dr. Sanusi. Baik, insyaAllah kita nak tengok sedikit tokoh perawi kita pada hari ini, tuan-puan yang dirahmati Allah, iaitu Ibnu Abi Aufa. Ibnu Abi Aufa ini beliau hadir dalam Bai'ah Ar-Ridwan. Dan yang keduanya, beliau menyertai 7 peperangan bersama Rasulullah dan pernah makan belalang sebagai makanan. Belalang tu, Masya Allah. Dan juga beliau mengalami kehilangan penglihatan ketika mana usia tua mereka, tuanya. So nak tanya jugalah doktor, antara tiga ni mungkin boleh doktor cerahkan sedikit. Kan? Okay. Makan belalang tu, Masya Allah. Kemudian dia hilang penglihatan masa umur tua sebab apa? Betul. Silakan doktor. Baik, kalau kita tengok Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa, yang mana Abi Aufa namanya Alqamah, iaitu Abdullah bin Alqamah, gelaran bagi ayahnya adalah Abi Aufa, lebih dikenali sebagai Abdullah bin Abi Aufa. Macam disebutkan oleh Ustaz Usaini tadi, beliau menghadiri Bai'atul Ridwan, satu kumpulan yang diredai oleh Allah. Kerana mereka berjanji tahta syajarati, yang bawah satu pokok itu yang dinamakan sebagai Ridwan, keredaan ataupun diberikan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana perjanjian yang mereka lakukan. Menyertai peperangan dengan Rasulullah ini, sehingga dia menceritakan ada dalam peperangan mereka yang pernah makan belalang. Dulu kita pernah cerita ada Sariyah, satu kumpulan operasi ketenteraan Rasulullah, sehingga mereka jumpa ikan besar, yang ni Abu Ubaidah punya Sariyah. Yang ini juga pula kalau Abdullah bin Abi Aufa cerita pengalaman dia makan belalang. Mereka ni terpaksa, ataupun barangkali ada benda-benda yang mereka makan tidak dimakan oleh Rasulullah. Salah satunya kalau kita tengok macam kisah Dhab dan sebagainya, tapi dalam kes ini mereka menceritakan tentang belalang. Kemudian juga mengalami penglihatan ataupun hilang penglihatan ni sebenarnya ramai sahabat. Saya ada buat satu buku mengenai tentang 40 orang sahabat yang OKU. OKU ni orang kelainan upaya atau kurang upaya, yang ramainya para sahabat ni menjadi OKU disebabkan kerana buta, termasuklah Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi. Sehingga kalau Abdullah bin Abbas ni sebenarnya menjejaskan ingatan dia. Bila dia dah tak berapa nampak tu, ada beberapa perkara yang dia dah mula tak ingat. Lalu dia minta para sahabat
untuk melihat semula kepada nota-nota yang sebelum daripada itu. Kemudian juga Abdullah bin Abi Aufa, salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, menceritakan bagaimana dia cerita pengalaman dia satu hari pernah dia duduk dengan Rasulullah, tiba-tiba datang seorang Arab Badawi. Nah, Arab Badawi ni kata, "Alimni syai'in minal Quran." Asalnya dia nak belajar tentang Al-Quran, tetapi dia kata, "Alajtul Quran falam astati'hu." Dia kata, aku nak cuba hafal Al-Quran, baca Al-Quran, tapi aku tak boleh. "Fa'allimni syai'an yujzi minal Quran." Boleh tak wahai Rasulullah, engkau ajar aku satu perkara yang mungkin pahalanya sama macam baca Al-Quran? Lalu Rasul ajar kepada ni, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada yang menambah, riwayat yang lain menambah, wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Maknanya 5 perkara ni kalau kita pegang pun cukup, ataupun bukanlah cukup, maknanya sebaiknya kita hafal ataupun baca Al-Quran. Tetapi sebagai ganti, sekiranya tidak mampu, kita bacakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Tapi yang datang kepada Rasulullah ni Arab Badawi. Bila Arab Badawi, dia beredar seketika. Kalau ikutkan Syekh Kamali, dia beredar seketika, kemudian dia patah balik. Dia kata semua tadi tu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah, hadza lillah. Dia kata ini semua untuk Allah. Apa yang aku dapat? Macam tu Arab Badawi ni tanya kepada Rasulullah, yang ni semua yang kau ajar ni semua untuk Allah, apa yang aku dapat? Rasul senyum. Bijak juga bijak Arab Badawi ni. Tapi sebenarnya Rasul jelaskan. Rasul kata, bila kau ucapkan subhanallah, Allah Ta'ala kata sadaqta. Bila kau cakap alhamdulillah, Allah Ta'ala kata sadaqta. Bila kau cakap mana 5 perkara ni semua Allah Ta'ala benarkan, kemudian Rasul ajar, kemudian ucapkanlah Allahumma ghafirli, Allahumma arhamni, wa'afini, wa'fu anni, ataupun dalam riwayat lain kata warzuqni. Mana 5 perkataan ini Allah Ta'ala akan mengucapkan, aku akan memberikan kau kelima-lima ini. Allahumma ghafirli, Allahumma arhamni, wa'afini, warzuqni, wahdini. Kemudian lelaki itu beredar dan dia menggenggam tangannya. Dia kata, sekarang ni waqad mala'a yadaihi khaira. Rasul kata, dia dah dapat dah apa yang dia nak tu tadi. Kelakar juga kisah Arab Badawi tadi. Dia boleh demand pula. Dia kata, apa yang ini untuk Allah, subhanallah, untuk aku apa? Dia cakap macam tu. Jadi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa, yang direkodkan oleh Al-Imam Abu Daud sendiri dalam kitab sunannya. Baik, kita masuk semula kepada perbincangan kita. Tadi kita dah kata seorang wanita, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha. Seorang wanita tidak akan menyempurnakan hak Tuhannya melainkan setelah dia taat kepada suami dia. Bagaimana ruang lingkup taat tu? Apakah semua perkara kena ditaati? Yang ini yang pertama. Kita bagi 2 sahaja syarat yang mudah. Yang pertama, sekiranya suami itu mengeluarkan arahan yang tidak bercanggah dengan syariat sahaja yang sepatutnya ditaati. Kalau sekiranya dia mengeluarkan arahan yang bercanggah dengan syariat, contoh dia kata, rambut awak ni cantik lah. Kalau orang lain tak tengok, rugi. Dia kata, katakan macam tu. Jadi dia kata, awak pergi kerja tak pakai tudung lah. Dia kata macam tu. Jadi arahan-arahan yang bercanggah dengan syarak adalah tidak diwajibkan, malah sebenarnya dilarang, ditegah untuk dipatuhi. Sama kisahnya seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dia kata, anna mar'atan minal ansar zawwajab nataha. Ada seorang wanita daripada wanita Ansar nak kahwinkan anak perempuan dia, tapi anak perempuan dia sebenarnya ada masalah rambut. Lalu suami dia perintahkan, boleh tak engkau sambung rambut anak kita ni? Maknanya dia nak, ini dianggap menipu. Kerana Rasulullah tak kasih musilat. Musilat ni sambungkan rambut, maknanya sepatutnya mungkin anak dia ada penyakit, tapi dia nak tipu ataupun nak menyuruhkan perkara tersebut kepada suaminya, lalu kepada bakal suami itulah tadi. Lalu wanita ni pergi jumpa Rasulullah. Dia kata kepada Rasulullah, inna zawjaha amarani an asila fi sya'riha. Suaminya ataupun suami aku ni tadi perintahkan untuk aku sambung rambut anak perempuan aku ni. Lalu Rasulullah kata, qala la innahu qad lu'inal musilat. Sesungguhnya orang yang menipu, menyambung rambut ataupun menipu kepada kejadiannya ini adalah tidak dibenarkan, lalu tidak dilakukan walaupun diperintahkan oleh suaminya sendiri. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, yang pertama tadi maknanya arahan yang dikeluarkan oleh suami mestilah tidak bercanggah dengan syarak. Dan yang keduanya adalah pihak suami itu mengarahkan kepada isteri adalah sesuatu yang di bawah kemampuan dia. Jangan pula nanti
suami dia kata, bulan ni tak cukup duit dah. Kita boleh tak awak cari lebih sikit dalam 100,000 sebulan. Dia suruh di luar kemampuan isteri dia. Ataupun dia kata, saya teringin nak pakai Mercedes. Dia kata Mercedes tadi. Dia pun suruh isteri dia yang beli di luar kemampuan isterinya. Lalu yang ini yang disebutkan dalam Al-Quran, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jika mereka, iaitu para isteri ni taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan menyusahkan mereka. Sebenarnya tafsir ayat ini ada pelbagai angle yang berbeza, tetapi ini salah satu perintah yang disebut dalam Al-Quran, iaitu kita hendaklah seorang suami tidak boleh memerintahkan kepada isterinya sesuatu yang berada di luar kemampuan seorang isteri itu sendiri. Kalau doktor minta maaf macam lah. Kalau berkaitan tentang akidah doktor. Akidah. Akidah macam sang suami tu diminta ikutlah aku, suami dia ajaran sesat lah contoh kan. Kau kena ikut aku ni. Itu satu kes yang kes yang tidak boleh ditaati. Saya rasa benda tu perkara tu memang ada berlaku. Sekarang ni mungkin kurang sikit kita mungkin tak berapa nampak dulu, betul. Dia mungkin boleh paksa kepada isteri dia untuk ikut apa yang dia ikuti. Betul. Tapi macam yang Ustaz Husaini dah nyanyi dah tadi. Yang lagu Asyah tadi kan? Asyah tadi maknanya suami dia Firaun, mungkin Firaun ni sampai satu tahap mengaku dirinya Tuhan sendiri. Betul. Tetapi maknanya Asyah itu sendiri menjaga keadaan tersebut sehingga Rasulullah puji Asyah itu sendiri sebagai salah seorang wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lam yakmul, dalam hadis Rasulullah kata kamula minar rijal, lelaki ramai yang sempurna tetapi perempuan tidak ramai, termasuklah salah satu yang disebutkan adalah Sayyidatina Asyah. Dan sebelum kita berehat dahulu Ustaz Husaini, mungkin kita boleh bincangkan mengenai tentang media sosial kita. Okey, apakah dia media sosial kita Ustaz Husaini? Saya ingat dah lupa dah tadi. Okey. Baik, buat tuan-puan yang dirahmati Allah yang nak sama-sama menuntut ilmu, untuk cari bahan ilmu, kita boleh sama-sama kita melihat di media sosial My Hadis Time. Kita ada di Facebook, ada di Instagram, di X, di Thread, di YouTube, Telegram dan sebagainya lah. Boleh tengok dan boleh sama-sama kita mencari keberkatan dengan ilmu itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dengan ilmu itu, kita dapat sampaikan kepada orang sekeliling kita, insya-Allah doktor. Insya-Allah. Jadi tuan-puan sama-sama bantu kita dalam menyebarkan rancangan kita pada media sosial kita, insya-Allah. Kita berehat dahulu seketika. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Muhammad Rasulullah. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا خير خلق الأنبياء هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Pada sesi yang sebelum ini kita telah bincangkan sedikit sebanyak mengenai tentang syarat-syarat ataupun perkara yang kita maksudkan bagaimana seorang wanita itu perlu taat kepada suami mereka. Yang pertamanya adalah arahan yang diperintahkan itu bukanlah perkara yang berkaitan tentang sesuatu yang bercanggah dengan syarak. Dan yang keduanya adalah berada di bawah kemampuan seorang isteri itu sendiri. Jangan dipaksa seorang isteri melakukan kerja ataupun perkara-perkara yang di luar batasan kemampuan mereka.
Kod-kod kalau dia suruh pergi tebas hutan ke apa ke ataupun perkara-perkara yang semak belakang ni, dia suruh buat yang luar kemampuan, itu bukanlah satu perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kesan ganjarannya sangat besar. Yang ini kita tambah sedikit hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Dia kata ayyumam ra'atan, mana-mana wanita matat wa zawjuha anha radin, kalau dia meninggal dan suaminya redha ke atasnya, dakhalatil jannah, confirm masuk syurga. Confirm masuk syurga. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari pula, dia kata la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahid. Walaupun seorang isteri nak melakukan ketaatan, nak buat ibadah, dia kena taat juga dalam nak buat ibadah ni, termasuklah dia kena minta izin daripada suaminya untuk dia berpuasa. Yang ini, hadis ini ada berkaitan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud kalau tak silap saya, mengenai kisah isteri kepada Safwan bin Mu'attal. Sebahagian riwayat kata Mu'attal, kan dia yang kata Mu'attil. Satu hari Safwan tengah duduk dengan Rasulullah dengan para sahabat lain. Tiba-tiba imra'atu Safwan, isteri Safwan datang mengadu kepada Rasulullah. Dia kata yadribuni idza sallaitu. Safwan ni Rasulullah, dia pukul aku waktu aku tengah salat. Wa yuftiruni idza sumtu, dan dia suruh aku buka puasa. Walam yusallil fajar, dan dia tak bangun solat subuh hatta tatli'ash syams, sampai matahari dah terbit baru bangun subuh. Macam tu. Isteri dia cakap. Isteri dia cakap depan Rasulullah, dan dia kata, kalau kita tu tak tahu muka nak letak merah, muka nak letak mana, muka nak letak mana. Maknanya isteri dia sendiri mengadu tentang apa yang dilakukan oleh Safwan. Tetapi Rasulullah tidak menghukum secara direct apa yang dilakukan oleh isteri kepada Safwan. Rasulullah tanya kepada Safwan, mahadha ya Safwan, Safwan kau kenapa ni, kenapa kau pukul dia ketika dia tengah solat? Lalu Safwan kata, innaha taqra' bisuratain, dia baca surah, dua surah. Dua surah ni maksudnya panjang kalau dia solat. Kalau kita balik solat isyak kat masjid, kemudian kita balik rumah dah lapar nak makan malam, isteri kita solat isyak baca surah Baqarah. Apa perasaan kita nak tunggu 3 juzuk? Baqarah nak kat 3 juzuk, dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim dia mula. Jadi Safwan kata, aku ni lapar ni, aku tengah lapar, dia baca surah Baqarah pula. Lalu Safwan kata, aku tepuk dia. Lalu Rasul kata, ala takfi nabi surah. Rasul kata, isteri Safwan tak cukup ke baca satu surah je, tak payahlah baca surah panjang. Rasulullah cakap dekat isteri Rasul cakap pada isteri Safwan. Maknanya Rasul tegur isteri Safwan, rupanya situasinya adalah isteri Safwan baca panjang. Kita pun kalau orang lelaki ni, kalau dia lapar, dia boleh transform. Saya rasa semua orang macam tu kot. Saya rasa semua orang, dia tak boleh lapar macam tu. Kalau lapar dia jadi marah gitu. Lalu Safwan pula, Rasulullah tanya yang keduanya, kenapa kau suruh dia wa yufturini idza sumtu, dia kata, dan dia suruh aku buka puasa ketika aku puasa. Rasulullah kata, kenapa kau suruh dia buka puasa? Lepas tu Safwan kata, wahai Rasulullah, aku ni orang muda, kata. Aku orang muda ni, aku ada keperluan. Mana dia cakap macam tu. Lalu Rasulullah kata, ini yang Rasulullah kata, tak boleh seorang wanita berpuasa sunat melainkan setelah daripada dia meminta izin daripada suaminya. Dan yang ketiga barulah dia kata tentang kes dia bangun subuh lambat ini, dia dikatakan yang thaqil. Inna ahli baiti, dia kata lebih kurang macam tu. Sesungguhnya ahli keluarga aku ni memang terkenal dengan tak bangun awal. Tak bangun awal ni sebenarnya kisah dia panjang. Saya ringkaskan. Saya ringkaskan, dia kes dia adalah nak nampak macam mana dia memang jenis bangun lewat ni ketika perang Bani Mustalik ataupun ketika hadithul ifk, ketika Aisyah kena fitnah. Aisyah kena fitnah kerana dia punya kalung ataupun barang perhiasan dia tertinggal. Tinggal, jadi lalu dia pun tunggu siapa yang akan datang. Kod-kod tentera patah balik. Tapi yang datang adalah Safwan. Kerana Safwan ni tentera dah bangun, kuda dah bergerak, unta dah berlari, kemah dah bangun, orang dah cabut tali semua, dia tidur. Dia tak boleh bangun tidur. Dia memang jenis tak boleh bangun tidur. Jadi Rasul kata, kalau macam tu kau solat, dia ketika kau bangun dia boleh tidur. Dia kata ahli bait aku semua saqilan fin naum. Dia memang tidur berat. Tidur berat ni susah bangun tidur. Payah nak bangun. Jadi ini situasi. Saya nak cerita mengenai tentang ada perkara ibadah yang memang perlu ditaati kepada suami juga. Kisah Safwan tu membayangkan berlaku sedikit perselisihan, tetapi dalam urusan ibadah, ketaatan, keizinan perlu juga diminta oleh isteri kepada suaminya. Cuma ada beberapa perkara yang juga dibincangkan oleh para ulama. Masa tak banyak, cuma saya nak cerita tentang ada larangan tentang keluar rumah dan sebagainya. Sebahagian daripada ulama membenarkan isteri
yang tidak dibenarkan oleh suami untuk keluar rumah tu ketika suasana darurat sahaja. Maknanya kalau suami dia kata tak boleh keluar rumah, tadi ada soalan tak boleh keluar rumah, tapi dalam keadaan sebenarnya ada perkara yang darurat yang sangat penting, macam gempa bumi, takkan dia nak, kalau mungkin dia taat mungkinlah, tapi jangan aku tak benar kan. tak bolehlah keadaannya begitu kan. Sebenarnya larangan tu ada di dalam hadis yang Rasulullah kata la tamna'u ima'akum. Jadi Al-Imam Bahji kata ini menunjukkan Rasulullah ada benarkan larangan untuk mereka keluar, melainkan Rasulullah beri juga kebenaran kalau sekiranya suami itu beri kebenaran. Jadi ini sedikit sebanyak perbincangan mengenai tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh secara ringkasnya, kerana kita pun ada had kepada masa kita. Kita masuk kepada sesi perbincangan kita mengenai tentang ulum hadis. Ulum hadis hari ini topik kita, kalau sebelum ni kita dah bincang mengenai tentang hadis mutawatir, hari ini kita bincang tentang hadis ahad. Hadis ahad ni maksudnya hadis keluar hari Ahad ke atau macam mana? Okey. Ustaz ni boleh cerita. Baik, alhamdulillah. Kita nak tengok hadis ahad pada hari ini. Apakah yang dimaksudkan dengan hadis ahad? Dari sudut bahasa, iaitu ianya bermaksud satu. Juga dikenali sebagai al-khabar al-wahid. Bermaksud sesebuah khabar yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Dari sudut istilah, hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir walaupun jumlah perawinya adalah lebih daripada seorang. Okey, so mungkin doktor nak menjelaskan hadis ahad ni sebenarnya macam mana, doktor? Baik. Hadis ahad ni bukan hadis yang dibaca pada hari Ahad. Bukan. Ini yang paling jelas sekali. Hadis ahad ini adalah hadis yang tidak memenuhi piawaian ataupun syarat kepada hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir, hadis tu perawi dia kena ramai. Ramai betul. Sama ada 12, 10, 4 macam tu lah. Ada yang kata paling rendah 5, 4 macam tu. Hadis ahad ni tak sampai. Ahad pun kita ambil daripada perkataan yang satu tu tadi, 1 hingga ke 3 ataupun mungkin ke sampai tahap yang bukan mutawatir. Dan semua, kalau bukan macam mana kita nak cakap, maknanya majoriti hadis sebenarnya adalah hadis ahad. Kerana hadis mutawatir itu sangat sedikit. Hadis mutawatir lebih kurang beberapa ratus sahaja. Hadis ahad ni mungkin capai ratusan ribu ataupun mungkin jutaan, kerana majoriti hadis hanya didegani oleh mungkin seorang sahabat, 2 orang sahabat, 3 orang sahabat. Kalau dah sampai 10 sahabat, hadis itu akan jadi mutawatir. Ataupun dah sampai 20 orang sahabat, dah jadi mutawatir. Jadi majoriti, kebanyakan hadis sebenarnya adalah hadis ahad. Sehingga Al-Imam Bukhari, dia meletakkan satu bab di dalam kitabnya Sahih Bukhari. Bab menceritakan tentang pendalilan, kehujahan. Hadis ahad ni boleh dijadikan hujah walaupun seorang sahaja yang meriwayatkannya. Menceritakan mengenai tentang, walaupun hadis tu seorang sahaja yang dengar, itu sahabat Nabi seorang sahaja dengar, katakanlah macam Umar, katakan. Hanya Umar sahaja yang dengar kan. Tetapi dia dikategorikan sebagai hadis yang boleh dijadikan hujah. Walaupun kita tengok mungkin hadis ni Saidina Anas saja yang dengar. Atau mungkin hadis ni Saidina Abdullah bin Umar saja yang dengar. Tapi boleh dijadikan hujah walaupun ahad, seorang sahaja ataupun hanya 3 orang sahaja yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan nanti dia ada pecahan-pecahan dia, ada hadis gharib, ada hadis aziz, ada hadis masyhur dan sebagainya. Kita akan masuk perbincangannya nanti kemudian daripada ini. Tetapi ini adalah sedikit sebanyak mengenai tentang hadis ahad. Dan dia adalah hadis yang, kalau hadis mutawatir memang confirm kita jadikan dia sebagai hujah kerana memang ramai betul sahabat dengar. Hadis ahad juga boleh dijadikan hujah sekiranya dia memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Maknanya doktor, kalau saya lah sebagai orang awam kan, dalam nak memahami hadis ahad ni, dia seolah-olah seperti kejadian yang di mana Nabi Rasulullah bersama dengan seorang ataupun 2 orang sahabat. Betul. Ketika mana berlaku kejadian tersebut. Conversation ke apa benda ke kan. So itulah dia kot. Betul. Hadis-hadis yang hanya disaksikan tidak ramai. Tidak ramai lah. Tetapi maknanya dijadikan hujah. Baik. Boleh dijadikan dalil. Sebab nanti ada perbincangan, cukup ke seorang aja yang dengar? Kalau sahabat sudah cukup. Sebab kadang-kadang mungkin seorang sahabat, tapi tabi'in lepas itu ramai, kemudian datang lagi seorang, sebenarnya seorang pun cukup dengan syarat dia adalah seorang yang boleh dipercayai. Itu adalah sedikit sebanyak mengenai tentang ulum hadis kita, iaitu hadis ahad. Dan majoriti hadis yang kita pelajari sekarang ni semuanya adalah hadis ahad sebenarnya. Jadi kita berehat dahulu seketika. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan.
Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baru sahaja sebentar tadi kita bacakan ayat Al-Quran daripada surah Al-Ahzab, iaitu pada ayat yang ke-35. Pada ayat yang ke-35 ini mungkin dalam rancangan My Quran Time kita telah pun bincangkan bahawa sebenarnya dia ada sebab penurunannya. Salah satu sebab penurunannya adalah apabila Sayyidatina Ummu Salamah dia tanya mengenai tentang kedudukan orang perempuan. Dia kata dalam Quran ni semua orang lelaki sebut ya ayyuhallazina amanu, orang lelaki aja. Tak ada orang perempuan pun ke disebut. Lalu Al-Imam Ibn Kathir dan juga ramai para ulama merekodkan. Lalu daripada inilah turunnya ayat innal muslimina wal muslimat. Kedua-duanya disebutkan orang muslim yang beriman, kemudian wal mu'minina wal mu'minat yang beriman, wal qanitina wal qanitat yang taat. Dan dalam tafsir disebutkan al-muwadhabah, bukan sekadar taat tetapi bersungguh. Maknanya ketaatan ni bukan pada yang lelaki sahaja, juga ketaatan bagi yang wanita. Yang ini yang selari dengan perbincangan kita pada hari ini, iaitu mengenai tentang isteri yang taat adalah termasuk dalam kumpulan wanita yang taat yang disebutkan juga di dalam suratul Ahzab ini, yang mana seorang wanita tidak akan menyempurnakan hak-hak Tuhannya. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha. Tak menyempurnakan hak Tuhannya, melainkan setelah daripada dia mentaati pada suaminya itu tadi. Dan kita telah bincangkan juga sebelum ini syarat-syarat taat itu, iaitu bukan bercanggah dengan syarak, kemudian di bawah kemampuan dia, kemudian ada perkara yang dibenarkan sekiranya berlakunya darurat. Termasuklah juga taat ini bukan bermaksud tak boleh bincang. Kena taat dia sampai tak boleh bincang. Kerana dalam hadis-hadis Nabi kita tengok memang Rasulullah SAW ada perkara yang dia cadangkan tapi dibincang semula oleh Aisyah. Bagai contoh ketika Rasulullah perintahkan agar Abu Bakar untuk menjadi imam kepada solat menggantikan dia, Aisyah tanya balik, dia review balik. Dia kata innahu rajulun raqiq. Dia ni adalah seorang yang memang jiwanya lembut. Idza qama maqamaka lam yastati' an yusalli. Kalau dia berdiri ganti kau imam, dia tak boleh nak solat, takut dia cepat menangis. Katakan begitu. Mana gambaran-gambaran bagaimana Rasulullah SAW bayangkan yang mana ketaatan itu bukanlah bermaksud dia tidak boleh berbincang dengan suaminya, boleh dia berbincang dengan suaminya. Ini sedikit sebanyak huraian daripada perkaitan ayat Quran yang dibacakan oleh Ustaz Husaini bersama dengan perbincangan kita mengenai tentang hadis yang kita bacakan pada malam ini. Maknanya doktor, kalau kita lah yang hidup zaman sekarang ni, suami isteri ni bolehlah kalau nak berbincang tentang apa-apa perkara kan. Kebanyakannya kalau sepatutnya memang boleh dibincangkan. Dan sebenarnya memang kena bincang pun. Sebab memang hidup dalam berumah tangga ni
Tak adalah lama sangat kita dah berumah tangga, tapi kita nak cerita perlu perbincangan sebab perkongsian semua perkara kan. Ustaz ni pun dah lama dah kahwin, banyak kali bincang kan. Bincang lah, tapi selalu dia menang. Jangan reveal kat sini. Yang penting bincang. Okey. Kemudian kita masuk kepada topik seterusnya. Saya terus tutup topik tu. Masuk pada topik yang seterusnya, iaitu viral tapi tidak sahih. Ada juga hadis mengenai tentang taat dan sebagainya, tapi dia sebenarnya tidak sahih. Mari sama-sama kita tengok contoh yang diberikan oleh tim pengkaji kita, iaitu mengenai tentang hadis yang dikatakan makanan yang disediakan oleh isteri kepada suaminya lebih baik daripada mengerjakan haji dan umrah. Ini kalau dalam poster-poster diletak dalam Facebook, diletak dalam Instagram, diletak dalam media sosial ni sampai mendapat view yang ramai tapi sebenarnya tak sahih hadis tersebut. Betul, dia tulis ini dan lain-lain, katanya hadis riwayat Muslim. Ditulisnya hadis dan lain-lain memang berlambak, marah Allah kan? Ini marah sangat tim pengkaji ni, marah betul kan. Dia sampai dia tulis mana-mana kitab yang dicari mereka tidak jumpa, tidak ada hadis yang menyatakan isteri yang menyediakan makanan ini akan dapat pahala haji dan umrah. Mungkin pahalanya besar, tetapi untuk kita sandarkan kepada Rasulullah, kita kata Rasulullah cakap begini, Rasulullah cakap begini, mesti dikaji begitu sebetul-betulnya, supaya tidak boleh kita meletakkan sesuatu kepada perkara yang tidak diungkapkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Ini clear. Dalam viral tidak sahih adalah kita nak memastikan kalau boleh kita bercakap sesuatu yang benar disandarkan kepada Rasulullah SAW. Walaupun sebenarnya dia nak mengajak orang supaya isteri itu sediakan makanan. Isteri itu sediakan makanan kepada suaminya. Dan kalau suami nak sediakan makanan pun tak salah juga. Macam ada kawan saya macam Ustaz Usaini. Ustaz Usaini di rumah yang masak kan. Macam mana tahu? Macam mana tahu? Saya Ustaz Usaini dia chef. Dia chef, dia pandai masak begitu. Jadi tak apa, kita potong terus kat situ. Potong kat situ, kita masuk kepada jawapan kuis kita. Jangan lupa pula tu nanti. Baik, kita nak tengok soalan kuis kita yang saya dah bacakan sebentar tadi. Soalannya, bilakah ataupun berapakah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana berkahwin dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha? So jawapannya adalah umur Nabi ketika umur 25 tahun. 25 tahun. Ini semua makruf kan? Betul kan? Dia makruf, dia umur 25, Sayyidatuna Khadijah umurnya kurang 40 tahun kan? Tapi saya kira walaupun umur yang agak jauh bezanya tu, gap je tu kan, tapi taatnya Siti Khadijah kepada suaminya, ni pun satu gak masalah. Kalau ada mungkin sikit lah nak recap kan, sekarang ni pun ada suami isteri yang mana mungkin kita kadang tengok isterinya umurnya lagi atas daripada suami dia. Kan. Jadi taat isteri tu mungkin mungkin dia agak susah, mungkin dia rasa macam aku umur dia lagi tua kot daripada dia. Jadi aku nak rasa macam alpha woman. Kadang-kadang dia ada rasa perasaan macam tu, doktor. Macam mana doktor tu? Yang ini sebenarnya adakah kita perlu diketuk seperti Sayyidatuna Sayyidina Safwan tadi. Yang ini sebenarnya adalah dia adalah perbincangan sesama. Sebenarnya saya rasa banyak sahaja kes. Yang paling obvious sekali yang saya kalau tak silap saya lah, iaitu kes Zaid dengan Ummu Aiman sendiri. Ummu Aiman ini adalah hadhinatul Rasul, yang menjaga Rasulullah waktu Rasulullah baby. Bila Rasulullah dah besar, Rasulullah ada anak angkat nama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah kahwin dengan penjaga Rasulullah tu tadi. Masya-Allah. Maknanya lagi senior dan dapat anak, iaitu Usamah bin Zaid. Maknanya mereka boleh hidup aman, mereka boleh hidup bahagia dengan syarat maknanya ada tolak ansur, ada perbincangan, dan tidaklah maknanya suami itu masih berada pada tahapnya sebagai seorang suami lah. Maknanya peranan dia sebagai kefungsiannya sebagai seorang suami. Isteri macam mana kaya, macam mana berusia sekalipun, kalau suaminya memainkan peranan sebagai seorang suami, dia akan tetap taat kepada suami dia. Kerana dia nampak walaupun suami dia muda daripada dia, ataupun mungkin suami dia tidak berduit daripada isterinya tadi, tetapi kalau suami dia main peranan, orang kata nampak effort lah. Effort lah istilah. Effort kat situ. Nampak effort tu, jadi orang wanita pun mungkin akan lebih appreciate lah. Appreciate. Banyak perkataan kita ini. Effort dan appreciate. Okey lah. Okey. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Alhamdulillah kita telah pun berjaya menghabiskan hadis
hadis mengenai tentang seorang isteri, kemuliaannya adalah pada taat kepada suaminya. Kita sama-sama berdoa pada hujung rancangan ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati pengajian kita pada hari ini, insya-Allah. Baik, terima kasih Al-Fadhil Dr. Sanusi. Jom tuan-puan, kita di hujung ni berdoa mudah-mudahan Allah semaikan cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus mempelajari hadis Nabi, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqil shiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma nawwir qulubana bi anwaril Qur'an washfa' lana bi syafa'atil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itulah kita telah menghabiskan hadis yang kita bincangkan pada hari ini. Jangan lupa bersama dengan kami sama-sama membantu dalam menyebarkan dan memberikan sokongan kepada program-program pengajian Al-Quran dan hadis. Sama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, yang mana melalui tabung ini akan kita laksanakan pelbagai program dari aspek membangunkan pemahaman masyarakat mengenai tentang Quran dan hadis. Tuan-puan boleh sahaja imbas kod QR yang disediakan pada skrin yang tertera itu. Mudah-mudahan ia menjadi aset kepada tuan-puan semua sehingga pada hari kiamat kelak, insya-Allah. Sehingga kita bertemu lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah.